Ibu, kenapa ibu selalu suruh Akil baca doa dulu sebelum makan? Sebab bila kita bersyukur, kita ingat rezeki ni bukan datang sendiri. Kita latih hati jadi lembut. Lembut hati pun nilai murni ke ibu? Ya sayang, orang yang lembut hati mudah memaafkan dan mudah membantu. Ibu, Akil nak tanya, kalau orang buat jahat pada kita perlu maafkan juga ke? Ya Akil, maaf bukan untuk orang lain sahaja, tapi untuk hati kita sendiri. Bila kita maafkan, Allah lapangkan dada kita, insya-Allah. Tapi susah ibu. Ibu pun kadang-kadang susah, tapi ibu cuba. Itulah usaha kita untuk jadi insan yang baik. Bukan sempurna, tapi sentiasa cuba. Akil faham ibu. Tapi kan ibu, tadi Akil bergaduh dengan kawan. Akil rasa marah sangat, sampai rasa nak menjerit. Semua orang pernah marah sayang. Yang penting kita kawal marah tu. Jangan biar perasaan marah mengawal diri kita. Macam mana nak kawal perasaan marah ibu? Senang sahaja Akil. Caranya, kita tarik nafas sedalam-dalamnya. Istighfar dan fikir dulu sebelum bercakap. Nabi juga berpesan, kalau marah, duduklah. Kalau belum juga reda, berbaringlah. Dan kalau rasa marah lagi, ambillah wuduk. Faham tak Akil? Oh, Akil faham ibu. Nanti Akil cuba praktikkan cara ni bila rasa marah. Bagus Akil. Macam ni lah anak ibu. Jadi, Akil belajar berapa nilai murni hari ni? Akil belajar 2 nilai murni ibu. Bersyukur dan belajar kawal rasa marah. Betul. Nilai murni bukan benda besar, tapi amalan kecil yang kita ulang setiap hari. Ibu, Akil nak jadi insan baik. Bagus Akil. Selagi Akil ada hati yang baik, ibu yakin Akil akan jadi insan yang Allah sayang. Jomlah Akil, ibu hantar pergi sekolah. Takut lambat pula kamu sampai sekolah nanti. Oh, betul lah ibu. Jom, Akil tak sabar nak pergi sekolah. Akil, kenapa kamu tak keluar pergi rehat? Oh, saya dah sarapan di rumah tadi. Jadi, masih kenyang cikgu. Oh, cikgu faham. Akil, cikgu perasan awak sentiasa memberi perhatian ketika cikgu mengajar. Itu tanda murid beradab. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Akil cuba amalkan adab yang diajar ibu bapa setiap hari. Oh, bagus-bagus. Akil, cikgu nak tanya. Semalam, cikgu beri tugasan ringkas. Kamu ada buat? Ada cikgu. Akil siapkan semua. Akil pun baca semula supaya lebih faham. Bagus. Sikap macam ini menunjukkan tanggungjawab dan disiplin. Cikgu bangga dengan kamu. Terima kasih cikgu. Akil akan terus berusaha. Teruskan adab dan usaha kamu, Akil. Adab itu permulaan kepada semua ilmu. Baik cikgu. Akil akan ingat pesan cikgu.